Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Abianur bin Muhammad Amin. Saya berumur 14 tahun. Kod sekolah saya ialah PED 1114. Kini saya berada di sini untuk menceritakan dan memberi sinopsis. Penerbit buku ini adalah Rancangan Ilmu Enterprise. Penulis buku ini adalah Rini Adenan. Tahun terbit buku ini adalah 2008. Baiklah, tanpa bermasa, mari saya ceritakan. Ashikin seorang yang sangat rajin. Ashikin juga berumur 8 tahun. Ashikin bersekolah di Teluk Gong. Pada suatu hari, Ashikin meminta kepada ayah dan ibunya untuk membeli congkak kepadanya. Selepas ayah dan ibunya balik dari kerja, mereka pun terus membeli kepadanya. Ashikin sangat terharu kerana mereka tidak lupa perjanjiannya. Rumusan yang ada pada cerita ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan nilai-nilai yang sangat padu. Secara keseluruhannya, keluarga Ashikin ini adalah sangat bahagia dan mulia. Pengajarannya ialah kita perlu saling menyayangi ibu bapa kita kerana ibu bapa kita adalah segala-galanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.